Test mic test. Dengar ke? Alhamdulillah dengar. Dengar. Clear Clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah pada hari ini kita berjaya menjemput seorang ahli panel bahasa Melayu iaitu Cikgu Zulkifli bin Zainuddin yang merupakan salah seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Lagam, Kembangan Terengganu. Dan beliau telah mengajar selama 16 tahun di beberapa sekolah. Dan tujuan kami memanggil cikgu hari ini adalah untuk membual cikgu mengenai kesan-kesan daripada stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya di institusi pendidikan. Sebelum saya mulakan, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Cikgu Zulkifli bin Zainuddin. Berasal dari Hulu Besut, Terengganu. Saya bersekolah di SK Kampung Pancu, kemudian melanjutkan lagi pelajaran ke SMK Bukit Payung, seterusnya menyambung peringkat STPM di SMK Seri Nereng. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian selepas pada itu saya mendapat pendidikan agama secara formal di Pondok Seri Permai, Pondok Seligi, Pasir Putih. Terima kasih cikgu atas penerangan tentang latar belakang cikgu selama cikgu daripada sekolah rendah sehingga menengah lah, sehingga sampai ke universiti. Okey. Tanpa memasa, kita terus kepada temu bola kita iaitu soalan pertama. Bolehkah cikgu jelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya dalam konteks pendidikan? Okey, terima kasih kepada moderator. Dia macam ni, stratifikasi sosial ni sebenarnya merujuk kepada pembahagian masyarakat kepada kelas ataupun lapisan tertentu. Pembahagian ini berdasarkan faktor seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kuasa politik. Macam tu. Okey. Dalam pendidikan, stratifikasi sosial memberi kesan kepada akses pelajar terhadap sumber pembelajaran sekolah yang mereka hadiri, serta ruang dan peluang mereka untuk cemerlang secara akademik. Okey. Kepelbagaian sosial budaya pula melibatkan perbezaan dalam aspek budaya, agama, adat resam dan gaya hidup dalam kalangan pelajar dan guru. Baik. Kalau kita lihat di sekolah, kepelbagaian ini boleh menjadi kelebihan sekiranya diurus dengan baik kerana ia membantu pelajar memahami nilai-nilai toleransi dan perpaduan. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh membawa kepada perbezaan pencapaian akademik, isu diskriminasi dan yang lebih teruk lagi, perpecahan dalam kalangan pelajar. Terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan untuk soalan 1 tadi. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalan kedua yang saya nak bertanya adalah bagaimanakah stratifikasi sosial ni mampu mempengaruhi perkembangan potensi pelajar di sekolah? Soalan yang sangat baik, ya.
menepati dengan realiti yang ada dalam masyarakat pada hari ini. Dan memang setiap orang perlu faham lah, ya. Okey. Jadi di sini stratifikasi sosial memberi impak yang besar kepada peluang dan potensi pelajar. Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi biasanya mempunyai akses kepada sekolah yang lebih baik. Tuition, kemudahan teknologi dan sokongan akademik yang kuat. Mereka lebih cenderung mencapai kejayaan akademik yang lebih tinggi kerana mereka tidak perlu menghadapi cabaran ekonomi yang boleh mengganggu pelajaran. Ya. Sebaliknya, kalau pelajar dari keluarga kurang berkemampuan, ya, anak-anak petani, anak-anak penoreh getah, ya, yang hanya sekadar mengambil upah menoreh getah kebun orang lain, ya, mungkin menghadapi cabaran seperti kurangnya akses kepada bahan pembelajaran, kesukaran untuk menyertai kelas tambahan dan keperluan untuk membantu keluarga dalam pekerjaan. Ya. Ini sangat menyedihkan. Ya. Ini boleh mengurangkan tumpuan mereka terhadap pelajaran dan seterusnya menjejaskan prestasi akademik mereka. Ya. Ini merupakan pengalaman saya juga, ya, sebagai anak kepada seorang penoreh getah. Ya. Saya dapat rasakan itu semua. Okey. Tambahan pula stratifikasi sosial ni boleh memberi kesan terhadap motivasi dan keyakinan diri pelajar. Pelajar dari latar belakang yang kurang berkemampuan mungkin berasa rendah diri atau mengalami tekanan sosial apabila berinteraksi dengan rakan-rakan dari keluarga yang lebih berada. Kadang-kadang pelajar miskin ni diejek, berpakaian dengan pakaian yang lusuh, ya. Okey. Baik. Dapat jelas, ya? Jelas maklumat yang disampaikan itu. Terusnya cikgu, soalan yang ketiga. Apakah kesan stratifikasi sosial terhadap interaksi sosial dalam kalangan pelajar? Ya, kesan stratifikasi sosial terhadap interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Baik, ya. Okey. Kita harus faham bahawa dalam sekolah, ya, stratifikasi sosial boleh menyebabkan jurang interaksi antara pelajar daripada kelas sosial yang berbeza. Ya. Pelajar dari keluarga kaya mungkin lebih selesa bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai latar belakang yang sama. Manakala pelajar dari keluarga berpendapatan rendah mungkin merasa terpinggir. Fenomena ini boleh membawa kepada 3 kesan. Yang pertamanya, pengecualian sosial. Ya, di mana pelajar dari kelas bawah mungkin merasa tidak diterima dalam kumpulan tertentu. Contohnya dalam kumpulan perbincangan, ya, mana memerlukan kos apa tu. Jadi dia merasa tidak diterima, ya. Dan kesan yang kedua pula, diskriminasi halus, di mana pelajar dari keluarga kurang mampu mungkin tidak diberi peluang yang sama dalam aktiviti sekolah seperti kepimpinan atau pertandingan akademik. Ya. Kadang-kadang kita tidak boleh salahkan pihak sekolah juga, ya, kerana memang setiap aktiviti itu memerlukan modal dan kos. Dan kalau pihak sekolah ingin menanggung semuanya, itu adalah agak mustahil, ya. Okey. Dan yang ketiga, kurangnya keyakinan diri.
Ya, yang boleh menjejaskan prestasi akademik pelajar dari keluarga kurang berada. Ya. Di sini kadang-kadang guru berkorban. Okey, berkorban dari segi wang, ya, wang ringgit, masa. Ya. Kadang-kadang guru-guru mengeluarkan modal sendiri untuk melihat pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini boleh menonjol dalam aktiviti kepimpinan atau pertandingan akademik. Guru-guru mengeluarkan duit poket mereka sendiri untuk membawa pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ini. Okay. Bagaimanapun, jika sekolah mengambil langkah untuk menggalakkan integrasi seperti menerapkan aktiviti berkumpulan yang melibatkan semua pelajar tanpa mengira latar belakang, jurang ini boleh dikurangkan. Terima kasih Cikgu atas jawapan yang diberikan atas soalan tadi. Bagi saya, input tadi banyak saya dapat. Antaranya pengecualian sosial, diskriminasi dan kurangkan diri pada pelajar lah. Seterusnya kita pergi pada soalan 4. Okay. Tadi kita dah selesai lihat sedikit sebanyak tentang stratifikasi sosial seperti kesan-kesan dan sebagainya. Okay, sekarang saya nak tanya cikgu, bagaimanakah kepelbagaian sosial budaya ni memberi kesan kepada perkembangan akademik pelajar dan sosial pelajar? Kepelbagaian sosial budaya boleh memberi kesan positif dan negatif. Okay. Antara kesan positif terhadap pelajar ialah yang pertamanya meningkatkan pemahaman budaya. Meningkatkan pemahaman budaya. Pelajar dapat belajar tentang adab dan kepercayaan masyarakat lain. Sekaligus meningkatkan toleransi dan perpaduan. Selain itu, kesan positif yang kita dapat lihat juga ialah dapat meningkatkan kreativiti dan pemikiran kritis. Ya. Pelajar yang berinteraksi dengan rakan dari budaya berbeza lebih cenderung untuk melihat sesuatu daripada perspektif yang lebih luas. Dan yang ketiga, dapat memupuk nilai inklusif dan kerjasama. Ya. Kepelbagaian budaya dalam kelas boleh mengajar pelajar bagaimana untuk bekerja secara efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeza. Ya? Manakala kesan negatif pula, yang pertamanya salah faham budaya. Jika pelajar tidak diajar untuk menghormati kepelbagaian, salah faham dan ketegangan boleh berlaku. Ya? Yang kedua, bahasa sebagai penghalang. Ini kita dapat lihat bila pelajar yang tidak fasih dalam bahasa pengantar mungkin sukar untuk bersaing dalam akademik. Diskriminasi dan stereotip juga merupakan kesan negatif yang akan timbul lah. Ya. Pelajar mungkin mempunyai prasangka terhadap rakan dari budaya tertentu, menyebabkan jurang sosial berlaku dalam sekolah. Okay. Sekolah ni perlu memastikan bahawa kepelbagaian budaya diraikan, bukan menjadi faktor pemisah dalam kalangan pelajar. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Sangat benar saya rasa dan banyak info yang saya dapat. Dan soalan yang kelima cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh cikgu sendiri dalam menangani kepelbagaian sosial budaya dalam kelas yang cikgu ajar?
Baik. Okey. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh guru ialah yang pertamanya perbezaan bahasa. Guru perlu memastikan bahawa semua pelajar memahami pengajaran walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeza. Yang keduanya, keperluan pembelajaran yang berbeza. Pelajar dari budaya tertentu mungkin mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Dan guru perlu menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka. Yang ketiga, kita perlu mencegah prejudis dan diskriminasi. Ya. Okey. Guru perlu memastikan tiada pelajar yang dipinggirkan atau mengalami diskriminasi dalam kelas. Ya. Dan guru juga yang terakhir sekali, guru juga perlu mengimbangi keperluan akademik dan budaya. Caranya, guru harus menghormati kepercayaan dan adat pelajar. Ya? Seperti memberi kelonggaran dalam pemakaian atau aktiviti tertentu. Mengikut kaum dan budaya masing-masing. Cikgu, terima kasih atas penerangan yang pernah cikgu bagi cikgu beri. Seterusnya soalan yang ke-6 saya teruskan kepada saudara Umar Danish. Baiklah, soalan seterusnya saya ingin ketahui apakah peranan pihak sekolah dalam menguruskan kesan negatif stratifikasi sosial ni terhadap pelajar mereka? Baik, sekolah sangat memainkan peranan penting dalam memastikan kesaksamaan peluang pendidikan bagi semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Antara langkah yang boleh diambil ialah pertamanya menyediakan bantuan kewangan seperti beasiswa dan makanan percuma untuk pelajar dari keluarga berpendapatan rendah. Yang keduanya, sekolah juga boleh menggalakkan program pemerkasaan seperti kelas tambahan percuma, bimbingan akademik dan sokongan psikososial bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Selain itu, sekolah juga boleh mewujudkan budaya inklusif dengan memastikan semua pelajar mendapat layanan yang adil, ya, dan sama rata dalam aktiviti akademik dan kokurikulum. Ya. Selain itu, sekolah boleh mempromosikan nilai perpaduan melalui aktiviti berkumpulan yang melibatkan pelajar daripada pelbagai latar belakang sosial bagi mengurangkan jurang interaksi. Terima kasih Cikgu. Jawapan yang diberikan tu kita boleh mampu gunakan aplikasikan ke dalam sekolah di mana ia mungkin dapat membantu sebanyak mungkin pelajar dan mampu mengurangkan kesan negatif stratifikasi sosial. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah kepelbagaian sosial budaya dalam sekolah memberi kesan kepada kepimpinan dalam diri pelajar? Baik, ya. Kepelbagaian sosial budaya memang memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan dalam persekitaran yang lebih luas dan inklusif. Kesan yang boleh dilihat, termasuklah pertamanya, memperkayakan gaya kepimpinan. Pelajar yang biasa berinteraksi dengan rakan dari budaya yang berbeza lebih memahami keperluan pelbagai kumpulan dan dapat menjadi pemimpin yang lebih adil dan empati.
serta ada rasa empati. Ya. Okey. Selain itu, meningkatkan komunikasi antara budaya. Kepimpinan dalam persekitaran yang berbilang budaya membantu pelajar belajar cara menyampaikan idea dengan lebih berkesan kepada individu dengan perspektif yang berbeza. Ketiganya, menggalakkan pemikiran kritis. Menggalakkan pemikiran kritis. Kepelbagaian budaya memerlukan pemimpin untuk mempertimbangkan pelbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir, cabaran dalam kepimpinan. Sesetengah pelajar mungkin menghadapi kesukaran untuk diterima sebagai pemimpin kerana prasangka atau stereotip terhadap latar belakang budaya mereka. Terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan sekarang tadi. Seterusnya soalan ke-8 yang saya bagi kepada saudara Umar Danish untuk teruskan. Okey, baiklah soalan yang seterusnya. Saya ingin ketahui apakah kesan jangka panjang dalam kepelbagaian sosial budaya ni untuk pendidikan terhadap masyarakat? Baik. Pendidikan yang menekankan kepelbagaian sosial budaya dapat membentuk masyarakat lebih harmoni dan progresif dalam jangka panjang. Ya. Antara kesan utamanya ialah mengurangkan diskriminasi dan stereotip. Iaitu pelajar yang dididik dalam persekitaran yang pelbagai lebih cenderung untuk menerima dan menghormati perbezaan dalam masyarakat. Selain itu, memperkasakan tenaga kerja yang lebih inklusif, graduan yang terdedah kepada kepelbagaian budaya di sekolah lebih bersedia untuk bekerja dalam pasaran global yang memerlukan pemahaman silang budaya. Seterusnya, dapat meningkatkan perpaduan nasional. Apabila pelajar membesar dengan pengalaman berinteraksi dengan pelbagai kaum, mereka lebih mudah bekerjasama dan menyelesaikan konflik secara rasional. Dan yang terakhir, cabaran dalam mengekalkan keharmonian. Jika tidak diurus dengan baik, kepelbagaian boleh menyebabkan polarisasi atau segregasi sosial dalam masyarakat yang kurang memahami kepentingan perpaduan. Okey, jawapan yang cukup bagus di mana saya setuju di mana kalau kita lihat sekarang ni keharmonian kaum tu semakin kurang. Kita dekat sosial media ada banyak perselisihan antara kaum. Jadi dengan adanya kesan yang baik ni kita mampu mengeratkan dan meningkatkan perpaduan kaum di Malaysia ni. Okay, cikgu, soalan seterusnya bagi saya lah, soalan ni soalan yang kedua terakhir lah untuk sesi kita hari ini. Soalannya berbunyi, bagaimanakah pendekatan pengajaran boleh disesuaikan untuk memastikan pelajar dari pelbagai latar belakang dan budaya mendapat manfaat yang sama? Pendekatan pengajaran yang inklusif boleh membantu mengatasi cabaran yang dihadapi oleh pelajar dari pelbagai latar belakang sosial dan budaya. Langkah-langkah yang boleh diambil termasuklah pertamanya, menggunakan bahan pembelajaran yang pelbagai. Contohnya buku teks, contoh kajian, dan aktiviti pembelajaran harus mencerminkan kepelbagaian budaya supaya semua pelajar merasa diwakili. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang fleksibel. Guru boleh pakai pelbagai teknik pengajaran seperti pembelajaran berasaskan projek, perbincangan kumpulan dan penggunaan teknologi untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pelajar. Yang ketiga, membantu pelajar mengatasi halangan bahasa. Pelajar yang lemah dalam bahasa, iaitu bahasa pengantar, pelajar yang lemah dalam bahasa pengantar boleh diberikan kelas pemulihan
atau bahan bacaan yang lebih mudah difahami. Dan dan terakhir, memupuk nilai inklusiviti dalam bilik darjah. Guru boleh menggalakkan kerja berkumpulan yang terdiri daripada pelajar pelbagai latar belakang untuk membina kefahaman silang budaya. Okay, cikgu, terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Okay, betul apa yang cikgu cakap. Sebenarnya pada hari ini kita dapat lihat setiap pelajar yang pelbagai budaya macam Cina, Melayu, India, masing-masing macam berperang, macam orang cakap apa? Masing-masing bergaduh lah untuk bersaing untuk dapat makan yang cemerlang dalam perasaan. Jadi apa yang saya nampak di sini kurangnya kesatuan antara mereka, yang mana mereka tak ada matlamat untuk capai kerjaan bersama. Terus soalan yang terakhir daripada Saudara Umai. Baiklah, soalan yang terakhir daripada saya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan jurang pendidikan akibat stratifikasi sosial? Baik. Okey, langkah yang boleh diambil ya. Okey, langkah yang boleh diambil. Yang pertamanya pada saya pihak kerajaan lah ya. Pihak kerajaan. Kerajaan perlu memainkan peranan penting ya. Kerajaan boleh memainkan peranan aktif dalam memastikan setiap pelajar mempunyai peluang pendidikan yang adil melalui dasar-dasar. Okey, antaranya kerajaan dapat meningkatkan peruntukan pendidikan. Okey, memberikan lebih banyak bantuan kewangan kepada sekolah luar bandar dan sekolah yang mempunyai pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Okey, baik. Yang kedua, kerajaan perlu memperluaskan akses kepada teknologi pendidikan. Ya, iaitu kerajaan perlu menyediakan peranti digital dan akses internet kepada pelajar yang kurang berkemampuan supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Okey. Lagi kerajaan juga perlu melaksanakan program sokongan akademik. Okey. Dengan mengadakan kelas tambahan percuma ya. Dan program bimbingan bagi membantu pelajar kurang berkemampuan mencapai potensi diri mereka. Seterusnya, kerajaan juga perlu menggalakkan pendidikan percuma ataupun kos rendah. Iaitu dengan menyediakan beasiswa dan pengecualian yuran kepada pelajar yang memerlukan bagi memastikan mereka tidak tercicir akibat masalah kewangan. Dan yang terakhir, kerajaan juga perlu memastikan dasar pendidikan yang inklusif, menggalakkan kurikulum yang menghargai kepelbagaian budaya dan mengurangkan elemen yang boleh menyebabkan jurang sosial antara pelajar. Baik, itu yang utamalah ya perlu kerajaan lakukan. Baiklah, terima kasih Cikgu. Disebabkan ini soalan terakhir, saya kira ini adalah akhir daripada sesi temu bual kita, di mana secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa kesan-kesan stratifikasi sosial ni dia membawa kesan yang besar kepada pelajar, khususnya dalam aspek akses pendidikan, di mana bagi mereka yang kurang berkemampuan, mereka mungkin mendapat akses yang terhad, tetapi kita jangan jadikan sertifikat sosial ini sebagai satu halangan atau jurang dalam kalangan pelajar untuk mereka mendapatkan pendidikan yang sekata dan saksama. Dan kepelbagaian sosial budaya juga haruslah menjadi peluang baru untuk guru-guru mempelbagaikan lagi budaya dan ilmu untuk dikongsikan dalam kalangan pelajar. Saya rasa itu saja sesi temu bual kita pada hari ini. Saya
mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zulkifli kerana sudi berkongsi masa dan peluang dan ilmu kepada kami dalam berkongsi ilmu-ilmu yang menarik bagi saya untuk dikongsikan kepada semua nanti, insya-Allah. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala. Ambil gambar cikgu. Ambil gambar? Oh, boleh.